Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kepada tuan puan yang berminat untuk mulakan buat simpanan emas. Jadi dalam video ini saya akan ringkaskanlah apa perkara yang penting yang tuan puan perlu tahu sebelum mulakan buat simpanan emas. Jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya Azam Amiri, merupakan Master Dealer Public Good dan saya telah berpengalaman membimbing lebih 100,000 orang penyimpan emas dari seluruh Malaysia dan Indonesia dan beberapa negara yang lain lah. Jadi tuan-puan, untuk pembelian emas ataupun untuk nak mula menabung emas di Public Gold, kita ada beberapa kaedah cara pembelian ataupun cara untuk kita mula menabung lah. Jadi tuan-puan semua, saya yakin tuan-puan berminat untuk mulakan menabung emas ni, semestinya tuan-puan nak yang terbaik. Okay? Jadi yang pertama di Public Gold kita ada kemudahan akaun simpanan emas Get Public Gold. Maksudnya apa tuan-puan? Di Public Gold kita ada akaun tabungan emas yang mana kita boleh menabung minimum serendah RM100. Dan tuan-puan untuk akaun emas Gap ni, tuan-puan boleh mula simpan emas minimum serendah RM100 ataupun terpulang kepada bajet tuan-puan lah. Jadi dia tak semestinya kena menabung RM100. Terpulang kepada bajet tuan-puan. Contoh kalau tuan-puan ada bajet RM200 ke RM500 ke RM1,000 ke RM10,000, tak ada masalah. Dia tidak ada limit. Cuma minimum dia RM100. Dan seterusnya untuk akaun Gap ni, dia tidak ada komitmen tetap lah bulanan. Setiap bulan kena beli, tak. Jadi tuan-puan, untuk akaun emas Gap ni, terpulang kepada tuan-puan, dia tidak ada komitmen tetap. Jadi contoh, bulan ni tuan-puan rasa nak top up RM100. Boleh top up. Bulan depan, tuan-puan nak top up RM200 ataupun nak beli ikut gram pun boleh. Contohlah, bulan ini nak beli 1 gram. Bulan depan nak beli 5 gram. Tak ada masalah. Sebab ini adalah akaun emas yang kita boleh top up anytime, tak ada masalah. Dan berapa banyak kita nak menabung pun tak ada masalah. Dan seterusnya tuan-puan, untuk akaun emas Gap ni kita boleh withdraw ataupun kita boleh keluarkan emas fizikal. Jadi contoh, tuan-puan dah menabung 1 gram 1 bulan dan dalam akaun dah ada lebih kurang 10 gram dan tuan-puan rasa nak keluarkan, nak withdraw emas 10 gram, tak ada masalah, boleh. Okay? Jadi untuk withdraw tu dia ada beberapa kaedah cara lah. Yang pertama, tuan-puan boleh pergi ambil di branch sekiranya gram yang besar, yang 30 gram ke atas. Sekiranya yang kecil-kecil, kita boleh request untuk Public Gold post terus ke rumah kita, ataupun tuan-puan boleh keluarkan emas tu daripada mesin Public Gold ATM yang berada di seluruh Malaysia lah. ATM Public Gold ada banyak dalam mall-mall, di mana-mana tempat yang ada, boleh check dekat website lah. So, yang tu saya akan beritahu nanti. Dan antara perkara yang penting lagi tuan-puan kena tahu, untuk akaun emas Gap ni dia bukan akaun digital. Dia bukan kita simpan tak nampak apa emas yang tidak ada, tidak. Jadi untuk akaun emas Gap ni dia disandarkan emas fizikal dan tuan-puan beli, contoh tuan-puan beli RM100, so RM100 itu adalah duit yang akan di-convert, dia akan ditukarkan dalam gram emas. Contoh kalau hari ni harga emas RM700 1 gram. Itu kalau 1 gram. Kalau tuan-puan beli RM100, so dia akan convert, dapatlah lebih kurang 0.14 gram lebih macam tu. Dia akan ikut harga semasa. Okay? Jadi ini antara cara menabung yang tuan-puan boleh gunakanlah di Public Gold. Dan cara yang kedua, tuan-puan boleh beli secara terus. Contoh, tuan-puan ada bajet berapa? Bajet RM10,000, RM20,000 dan dia tengok kepada item. Contoh, tuan-puan nak beli terus item 1 gram, 5 gram ke, 10 gram ke, 100 gram, 1 kilogram dinar, 10 dinar, 5 dinar dan sebagainya. Ini cara kedua, kita panggil outright purchase. Maksudnya apa? Kalau tuan-puan nak beli cara kedua, tuan-puan beritahu saya, Tuan Azam, saya nak beli cara outright purchase ni, maksudnya beli terus. Nak beli item 10 gram, nak beli item 10 dinar. Ini beli direct, tuan-puan bayar dan boleh collect stok di branch ataupun Public akan post ke rumah. Ataupun boleh ambil dekat mana-mana mesin Public ATM. Ini cara yang kedua lah. Tapi saya lebih prefer tuan-puan cara yang pertama. Sebab apa? Sebab cara yang pertama tadi, akaun emas kita boleh menabung ikut bajet kita dan kita boleh keluarkan emas apa-apa jenis pun, tak ada masalah. Yang penting dalam akaun kita tu ada baki yang cukup. Contoh, dalam akaun tuan-puan ada baki emas 10 gram. Jadi tuan-puan boleh request keluarkan emas 10 gram. Sekejap, saya tunjuk contoh emas-emas lah. Okay? Ini contoh emas. Ini emas 1 gram apa semua kan, ada macam-macam jenis lah. Jadi ini semua kita boleh keluarkan daripada akaun emas kita. Yang ni dinar ada, gold bar, 5 gram dan sebagainya. Okay? Tapi kalau dia besar sikit, mungkin tuan-puan boleh request keluarkan item macam ni. Contoh, ini item 10 gram. Ini pun sama, kita boleh keluarkan daripada akaun emas. Dan contohlah, tuan-puan dah menabung sikit-sikit dalam akaun, dah ada berapa? Dah ada 250 gram. Macam ni boleh. Ini item 250 gram. Harga semasa sekarang, hari ni lah lebih kurang RM170,000 lebih. Jadi ini pun sama, kita boleh withdraw daripada akaun
Ataupun tuan puan nak beli direct, contoh tuan bagi tahu, Tuan Azam, saya memang ada duit 170,000 nak beli direct, boleh tak ada masalah. Tapi dia akan ikut harga semasa lah. Okey. So tuan puan jelas ya apa yang saya bagi tahu, dua kaedah kita buat pembelian emas di Public Go. Yang penting dua-dua cara ni kita beli emas dapat emas. Okey. So tuan puan nak mula simpan emas, bagi tahu terus, bagi tahu saya, Tuan Azam saya nak mula simpan emas, nanti saya akan bagi tahu step-step seterusnya lah apa yang nak kena buat. Yang penting tuan puan beli emas di Public Go, kita akan dapat emas fizikal lah. Okey. So itu sahaja tuan puan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua.